Okey, kali ni projek kita belajar macam mana nak semai biji sweet basil. Kita pakai sub-irrigated tray yang kita dah belajar hari tu. Kalau tak tahu, cuba tengok video lama di mana saya dah ajar. Benda ni memang saya suka pakai lah untuk menyemai biji-biji ni. Kita pakai tanah campuran yang juga kita telah belajar hari tu, iaitu 1 bahagian peat moss, 2 bahagian coco peat, setengah bahagian perlite dan setengah bahagian vermiculite. Kita siram medium kat tray atas terlebih dahulu untuk melembabkan tanah. Lepas tu kita tambahkan air ke dalam tray yang kat bawah tu, iaitu tangki kita. Lepas dah isi air tu, kita taburkan biji sweet basil ni di atas permukaan tanah. Pastikan taburan tu sekata dan memenuhi ruang tanah tu dan jangan overlap lah. Lepas biji ditaburkan tu, kita tutup dengan satu lapisan medium tanah campuran tu. Dan kita siram sekali lagi lah. Sistem ni saya akan tutup untuk beberapa hari sambil tunggulah biji-biji tu bercambah. 4 hari kemudian, kelihatan beberapa biji dah pun bercambah. 2 hari kemudian, kelihatan anak-anak pokok basil ni semakin naik. Kat tahap ni masih lagi daun dia daun cotyledon dan tidak perlu dibaja. Selalu pantau tangki di bawah supaya air tu tetap ada. Sebenarnya saya suka tanam biji dalam sistem ni kerana tanah dia akan selalu lembap walaupun tidak disiram beberapa hari. 6 hari kemudian, set daun pertama dah kelihatan. Pada masa ni, elok juga dibaja dengan larutan seaweed. Jangan pekat sangat. Ia boleh dilarutkan dalam tray tangki di bawah tu. Agak-agak dalam 1 sudu teh pun dah cukup. 4 hari kemudian, anak-anak pokok basil ni dah besar dan kuat. Kalau nak, boleh dipindah ke pot berasingan yang lebih besar. Pakai campuran tanah yang sama tapi tambah 1 bahagian kompos dan beberapa sudu vermikompos. Harus ingat pokok ni perlu lebih banyak nitrogen ya. Saya tunggu 5 hari lagi kerana saya pindahkan ke sistem aquaponic saya. Sweet basil ni memang suka sistem macam ni. Senang je, kita keluar satu-satu macam ni dan kita masukkan je ke dalam grow bed. Sweet basil ni ada beberapa jenis. Ada sweet basil biasa yang daun dia melengkung ke bawah dan ada juga jenis Genovese yang daun dia tidak melengkung dan hijau dia muda sikit. Tapi aroma dia memang power lah. Dalam kebun saya ada tanam kedua-dua jenis ni. Tapi jangan ingat pokok dia kecil dan cepat mati tau. Macam pokok basil yang kita selalu beli dari supermarket tu kan. Basil dalam kebun saya ada yang berusia lebih setahun. Dan ia boleh tumbuh tinggi. Pokok-pokok basil saya suka tanam dalam sistem aquaponics lah. Kerana saya tak perlu baja. Kalau ditanam dalam pasu, pastikan tambah sedikit kompos ataupun vermikompos setiap 10 hari ya.